It has changed ke it have changed? Yang ini esok dalam meeting make sure anda sebut dengan betul. Yang betul adalah it has changed. Yang ini kalau dalam meeting anda cakap it have changed, yang itu salah. Yang betul adalah it has changed. Sebab it ni bilangan dia satu. So it ni boleh refer kepada pelbagai benda. Okay, dia boleh refer kepada idea. Dia boleh refer kepada benda yang kita ada. Mungkin komputer, laptop, problem. Dia boleh jadi macam-macam. Tapi usually it ni bilangan dia satu. So kalau bilangan satu, kita gunakan has. Contohnya macam ni. It has changed me. It has changed the system. It has changed its coding. It has changed the flow. Itu baru betul. Okay. So kalau anda engineer, dalam meeting, anda nak update tentang perubahan yang berlaku, anda nak gunakan it has changed, baru betul.